Oh, padu abang. Padu abang. Ni tak apa. Wih, jantung jatuh weh. Wah, padu-padu. Mantap. Guys, depa dah berjam naik ke 9. Dia. Oh, dah ada balai. Ya. Yo, masak kari. Masuk sini. Ya, kari dah. Saya pakai umpan mah. Oh, kakak saya dah dapat cecaru. Pakai puluh kak. Ya. Aduh. Cepat tampuk dia lu mana? Bagi dek. Oh, dapat ikan apa ni? Oh, saya elok. Pakai puluh. Cecaru. Carut. Weh, serius lah. Gulai ikan. Dia kat pelata. Ui, ketap. Pelata. Ni apa ni? Ayam sambal ayam. Oh. Serius lah, dia ketap. Ni disponsor oleh Mak Linda. Serius ah? Okey, kita ada gold bar untuk hadiah utama. Sepadan lah dengan dia punya ikan jugalah. Ikut. Okay guys, kalau apa nak tengok apa tempat apa saya kongsi lah. Saya main tempat ambil umpun dekat Kelong apa Sungai Bayu ni kan. Saya tempah kat depan awal, hampa kenal awal. Udang rasanya selalu ada lah, tapi kena tanya dulu lah. Tapi yang penting kena ada umpun. Okay, saya letak nombor telefon, nanti apa hello ni, nombor telefon dia dah. Tu. Tu. Dia ikut jalan besar. Tu. Itu yang saya turun itu sama je yang Kelong saya kat hybrid tu. Tempat yang sama juga. Kan? Okey, kita tengok kat mana tu. 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 Nampak dah tu. Udang pancing Abang Man. Hampa nanti hello dia bagi lokasi kat dalam Google pun ada. Jom kita tengok udang dia. Ni kaki Q. Tu, udang. First time mancing ah. Saya kita mancing. Saya tagih ikan John tu, ikan John. Ni jam ni apa dia? Ini pompon ah. Pompon. Dia kira macam mana jam? Satu paket ni dia kira RM10. Tu ada tanah lah tu. Ada tanah, ada telur. Jadi dia boleh pakai dalam moski kan. Dia orang kata boleh lah nak cari ikan-ikan tronok yang mudah mancing. Alright. Tu. Jadi kalau hampa nak umpun mesti kena booking. Sebab umpun ni pun kami nak dapat pun struggle. Daripada taping kami nak order, dia cerita ayak tu ayak pasal masak tak boleh nak cari. Okey, jom saya apa hai ni kita up lagi dah. Jom kita pergi Kelong, mari. Padu-padu. Okey dah. Ya, Kelong. Ya. Betul. RM10. Kena bayar RM10 guys. Nak masuk sini, tu parking kat situ depan tu tengok apa? RM10. Sebiji kereta RM10. Jom sini bang, masuk sini. Okey. Terima kasih. Sama-sama cik. Balik hari RM4. Okey, jom. Mantap. Okey guys, kita dah sampai ke jeti. Sana tempat parking. Dia parking kat sini. Saya boleh buat tahu ni kat depan ni pun ada jual umpan juga. Tu. Dia kena hello dulu lah. Tu ada. Kena booking dulu bang eh? Kena booking dulu lah. Tu dah elok. Ibu pun ada bang. Tu. Tu kat sini. Tu. Saya hello dulu. Okey. Saya dekat lagi senang mudah. Mana-mana je. Janji ada umpan dah. Jom. Tu, nampak. Suasana tu. Tu depan tu ada kedai runcit tu. Kalau hampa nak pergi ni ke depan ni ada kedai runcit. Tak kita nampak ada kedai runcit. Kau hampa nak beli barang-barang apa-apa kan. Kedai runcit dari sini aja. Ni kedai runcit dah. Tapi tak buka lagi. Cuci tengok. Tu. Ada kedai runcit kat tu. Tu. Bila tak buka lagi. Batu rumah dah lah. Okey. Tu. Tu. Okey, jom. Dekat barang.
masuk time pukul 2 ni. Jom. Abang, kita masuk pukul 2. Okay guys, kita dah turun barang dah. Okay, kita santai-santai sekarang dia tengah tunggu apa, depa duk clean apa chalet kelong tu. So kami tengah tunggu boat sampai. So sementara tu saya kenalkan awak pada player-player yang follow trip saya. Sebab yang ni trip santai-santai group family saya. 2 tahun lepas, tahun 2023 saya dah buat YouTube ni. Tapi kali ni kita pergi kelong dia yang terbaru. Dia ada 4 kelong. Iaitu kami pergi 1 kelong tu lah. Sekarang ni dah tambah lagi 3. So kami pergi kelong yang baru. Kita sambil-sambil kita tolong promote lah no. Tapi tempat dia ikan. Sebab nampak dekat bawah lantai kelong dah tu ada selut. Tempat lain tu ada pasir. Saya tak mahu cerita lah kelong mana kan. Tapi bila pasir tu ikan kurang sikit. Jadi kita pergi tempat selut. So kita kenalkan kita punya player tanpa berlengah dengan masa lagi. Hello bosku. Alamak. Ini bukan bola black main kaki ah. Bukan, saya tekong kat sini. Okey, ini Amin anak saudara saya. Padu-padu? Padu-padu mantap. Cantik. Terbaik. Okey. So, siapa lagi yang ada? Mari. Oi. Ini saya punya idola. Syam. Padu-padu mantap. Abang ipar saya. Okey. Okey, Cak. Cantik. Cantik lek. Jom. Alright. Cantik. Siapa lagi? Mari. Abzal, Padu-padu. paling mantap. Paling mantap anak saudara saya. Tadi tu abang ipar aku Syam tu. Siapa lagi? Kalau saya menang, saya nak bawa mak saya pergi umrah. Ini Faizal, ni adik pak aku. Padu-padu? Mantap. Cantik. Siapa lagi? Adik. Adik anak saya. Padu-padu? Tak mantap. Okey, seterusnya siapa lagi? Mari kita tengok siapa lagi. Meh, kan. Ui, Dania. Ni anak sulung saya. Padu-padu? Mantap. Cantik balik. Siapa lagi? Mari. Siapa ni? Inilah isteri kesayangan saya yang terpadu mantap. Sayang ke? Bos paling besar inilah. Tak ada dia, tak ada dapat lesen. Padu-padu? Okey. Siapa lagi? Adila. Biar betul hang turun. Betul ya, tak buat anak weh. Okey. Padu-padu? Mantap. Tadi yang Amin tu ni bini dah. Siapa lagi ni? Cok, ya ada lagi. Adalah. Wah. Kita tembok balik golba yang Golba. Okey, siapa lagi? Mari kita tengok. Siapa ni? Ui, kakak. Ui, ada lagi yang Ada padu-padu mantap. Padu-padu. Golba saya punya. Weh, Amin mana? buka peluk Okey. So kita kenalkan kita punya sponsor. Sebab dekat cerita trip mancing ni ada pertandingan mancing ke macam mana, ada sponsor hadiah apa. Ni adik saya. Ui. Serius ah? Okey, kita ada gold bar untuk hadiah utama. Sepadan lah dengan dia punya ikan jugalah. Ikut besar tayar lah. Besar bas. So adik saya dia akan bagi sponsor untuk apa, ikan yang paling besar dan juga yang ada grade teh. Ya. So kita Banyak lagi kategori yang kita akan ada lagi. Okey. So Padu-padu mantap. so tak lagi satu ni nak tanya adik. Waktu tamat mancing tu sampai pukul apa? Itulah dengar kata Kelang tutup pukul 2. Tutup pukul 2. So kita tutup pukul 1 macam tu okey kot. Ya, Sebelum itu kita boleh pukul 12 kembang-kembang. pun boleh dah. Okey, ikan terberat, ikan yang kelas dan juga ikan yang paling banyak. Nanti cerita kat atas kelong ah. Ya. Okey. Padu-padu. Mantap. Okey guys, sekarang kita dah mula bergerak. Okey, jam kubur. 3.29. Dia lewat sikit dia buat kerja. Okey. So kita nak tengok suasana setelah dah sampai Kelong Siakap Hybrid Sungai Bayu. Oh. Tu JT dah. Baru depan tu ah. Nampak dia punya kelong berlabuk sini weh. Nampak kelong tu ada ekor tu. Oh, ada ekor. Oh, warna hijau. Dia grup dia. Tu, nampak tu suasana. Say hi. Padu-padu mantap. Padu-padu mantap. Tak payah dia ni seorang-seorang. Tu nampak dekat lah.
Kami kalau depan kami ni tak sampai 5 minit lah. Tapi dia tengah laut. Dia yang penting tu, dia punya air paip tu. Air paip tu dia direct. Dia bukan yang jenis apa kata bubuh dekat belah atas apa. So dia air direct. Elektrik pun direct. So sekali ada elektrik, ada power, ada air. Belah sini Sungai Bayu ni memang dia punya kelebihan kat situ lah. Kelon memang banyak tu. Nampak tu kelon tu. Tu. Tu semua dekornya tu mantap oh. Tu apa tengok oh. Oh, kemas oh. Oh. Elok oh. Belah sini yang paling banyak kat sini kerang ikan dia jauh. Kapu hybrid, sekat hybrid, kapu hybrid, sekat hybrid. Tu nampak. Oh, dia bawa packing tu nampak. Dia dah sampai dah tu. 2 tahun lepas tu depan tu. 2 tahun lepas kami dah sampai sana dah. 2 tahun lepas. So ini dia buat kelong yang baru. So kami pergi try belah sana. Ayak. Tu. Tu nampak kelong dah. Suasana. Nampak kelong nampak tu. Nampak. Oh, comel. Tu, mana ada dah kelong jenis ni bersih. Tu balas dah kan. Jangan dah saat kita tak dapat malu dia hampa dia. Tengok ada aircon tu guys, Memang selesa main belah ni. Yang betul. Apa saya? Di mana? Tu. Bukan situ lah, sana lah. Ni tempat kami. Yang hari tu kami duduk sini. Tu. Oh, mantap. Inilah kelong kami. Saya review. Dekat lah, hampa tengok. Kalau hampa tengok dalam YouTube ni 3 minit. Roy ada lah. Roy dekat sini ada lah siput. Tu dia. Sampai dah. Kita makan siput. Jangan. Kami ambil 2. Satu yang ni. So orang belah lelaki duduk belah sini kan, perempuan duduk belah sini. Dia grup kami melintas lah situ. Tu dia ada ni sangkap-sangkap belah sini. Dari punya kelong di sponsor oleh Acu. Alhamdulillah. Jom kita tengok jom. Let's go guys. Kita sini. Abang, kami dah sampai dah sini. Jom. Okey guys, kita tengok suasana dah. Oh, ada meja, ada kursi. Assalamualaikum. Bilik dia tu, bilik dia. Queen. Ada tingkap, almari. Ada TV. Ni, ada kipas angin. Okey. Tu power. Okey. Kipas angin, sofa lagi santai kawan. Peti ais. Wah. Lepas tu dah okey lah, santai lah. Oh, nasi, dapur, kicap. Tu. Ni belakang dah suasana ni. Oh, mantap. Oh, di sini boleh healing-healing. Kita santai-santai lah. Ada ikan, tak ada ikan, kita cerita lain. Tu. Oh. Okey, jom kita pergi belah sana pula. Saya review bagi habis, bagi awak tengok semua tak apa. Jom kita tengok belah sana pula. Sekejap lagi baru kita cerita lain nak angkat barang. Bagi depan angkat barang dulu. Depan ramai. Tu kita tengok belah sana pula jom. Ni pun nak bengai latihan ni boleh lah. Ni dah ikan banyak. Tu yang cecaru Sukamai tu. Dah hati-hati sikit lah jalan belah sini tu. Syok main sini santai-santai family. Sebab dia selesa. Elektrik ada, ayak ada. Tu. Ni sebelah depan lah. Tinggi lebih kurang tinggi pinggang aku. Tinggi orang lelaki dewasa lah no. Tengok suasana dia pula macam mana. Okey. Dia tak besar, dia ngam comel-comel lah. Nampak? Oh, boleh duduk bersantai-santai. Saya pun kali pertama main yang itu pergi belah sana orang sangkat apa kelong. Tu. Queen, sejadah. Sama almari ada apa? Kipas angin. Ni elok ni buat bantai. Ni meja, okey. Kursi dia bagi 2. Ini tak ada belakang. Yang ni tak ada set belakang. Tu. Oh, mantap lah.
Elok. Alhamdulillah. Perempuan pergi duduk belah sana lah. Sesuai lah tu. Betul lah depa. Saya rasa belah sana tu nampak lebih kemas bersih. Kat sini tu memang untuk umur bujang. Okey. So, kita tengok di belakang ni jadi macam mana. Oh, dia macam ni je. Dah tak dah sampai dekat ni. Okey. Padu-padu mantap ah. Okey geng. So review dekat ni saya nak pergi tolong depa angkat barang. Nah. Berapa hari kita padu-padu. Okey, kita ada makanan yang disiap masak. Chef. Ni gulai apa ni kak? Gulai ikan. Gulai ikan. Ikan pelata. Ui, ketam. Pelata. Dia mana ni? Ayam sambal ayam. Oh. Besar dia ketam. Ni disponsor oleh Mak Linda. Mak Linda, semoga mau rezeki kau. Memang pandai masak. Daripada kecil sampai besar hang memang suka masak-masak. Aku dulu masa kecil-kecil entah dia buat daun-daun, dia bubuh daun tu masa kecil dia suruh aku makan daun-daun tu. Daripada kecil sampai besar sampai ketua ni. Memang pandai masak. Padu-padu. Mantap. Adik, rugi tak makan dek. Weh. Ikan pertama Cok Ya. Pakai umpan apa ni? Rumpun. Umpur tengok. Wah, pandai pengal lah ini orang. Ikan pertama padu-padu mantap. Tengok tu, lagi santai kawan. Akak pakai umpan apa? Teknik apa? Kita pakai apa tu? Apollo. Ni Apollo kita buat udang mati. Oh, pandai pengal. Ni tengok saya tak. Ni, pakai umpan apa? Udang apa? Udang. Pakai udang, pakai Apollo lah. Cantik. Jom. Nak letak kat mana? Dia pun semua bersantai lah. Daripada dah makan lah. Ni Amin dia selalu main snooker lah. Dia sekarang dia dah pegang rod lain lah ni. So dia tengah dalam proses, tinggal loading. Tapi orang baru jangan, ada rezeki dia ke mentau. Jom. Padu-padu. Paling mantap. Dapat dah. Woi, akak dapat dah. Cepat. Jaga orang tekeh. Hai. Wah. Ikan apa ni? Dia macam indah dia. Macam lembu pun dah. Tengok aku pandai pengai. Jom. Ikan lembu ah. Jom pengai. Ui guys, caru dah naik guys. Caru dah naik lah. Kita tengok siapa yang dapat caru. Sekejap lah. Mana? Ini saya punya seafood tadi dia tu. Oh, mantap Min. Saya pakai umpan apa? Udang mati. Padu-padu? Mantap. Tangan orang baru ah. Ikan apa ni? Hati-hati lah. Caru. Jom kan. Dah keluar lah. 4 sekali. Weh, serius lah. Sana pun naik. Jom kan. Apa ikan apa ni, dek? Tak tahu nama dia. Gerut-gerut. Mantap. Okey lah. Tak apa. Ya, padu-padu? Jom kan. Dan sepi lagi santai kawan. Adik sudah dapat. Tengok mama. Wah, pakai umpan apa ni? Gerut. Pakai udang ah. Apa lo? Dah mati. Padu-padu. Guys, ini dah orang panggil ulat bulu laut. Seram guys. Kena ni. Tak tahulah. Inilah padu-padu mantap. Gatai satu badan. Okey. Macam mana? Tu ah. Wih, akak ikan apa kak? Ikan jadah apa? Ikan kitang. Ikan danau. Besar saya kak. Letok kak. Mantap kak. Jaga berbelit. Padu-padu mantap. Padu-padu mantap. Apa itu? Ya, tak boleh. Oh, sekejap. Abang. Okey, kaya. Okey. Mantap naik juga. Anak saya dah macam naik kan. Padu-padu. Lai. Wah, rancak. Siapa dapat ni? Mantap, dek. 3. Rancak. Saya macam biasalah di sana. Sabar. Boleh guys, boleh 3 ekor guys. Dah boleh 3 ekor guys. Saya boleh 3 ekor, selamat tinggal. Awak nampak kan? Alhamdulillah guys, pakai apa? Udang gopek. Pakai Apollo. Caru.
Carut. Weh. Serius lah. Angah kau mengai kat mana tu? Mengai kat depan tu. Tak boleh bahaya. Jom mengai guys. Ada, dia ada. Tapi kena cari. Alhamdulillah. Saya tak kumpau. Come on lah. Hei, tak pergi cakap lagi lah. Radau lah. Padu, mantap carut. Tapi saya tak besar, jadilah. Alhamdulillah. Ada guys. Padu, mantap. Jadilah gorgong. 3 ekor sekali kan, alhamdulillah. Tuh tengok. Mantap. Jaga mama teki. Ni anak dia tak boleh kira sebenarnya ke sini. Padu. Mantap. Jom kan. Ikan guys, cencaru guys, cencaru lagi guys, alhamdulillah. Teknik gantung guys, alhamdulillah. Baru mantap. Ambil ikan mahal-mahal ni, alhamdulillah. Baru mantap. Terima kasih bosku. Masih 50-50. 50-50, baru mantap. Jom guys. Tu, saya lok. Blender cabai dia pun ada blender. Okay guys, kita tengok sekejap ya. Mak. Duk main. Tu nampak. Tu campur tu. Panggil tunggu dah main. Masak bila. Kita buat gantung tu hati siap. Okey. Ambil. Kita tak ambil dulu. Mana? Awak. Tak ambil. Sekolah dia ni. Padang dah pun. Tak ambil. Oi, alah dapat ikan apa ni? Yes, ini ikan apa? Ikan kita juga tajam bahaya ni, ikan bisa. Oh, mantap. Padu. Mantap. Jaga bisa. Jom ya. Okey. Baik. Saya pelan-pelan dah. Okey. Angkat terus. Angkat je. Dia tak tutup ni. Okey dah. Okey, angkat. Tengok tadi dia tak angkat je, lah. angkat. Saya terlepas ikan. Jaga aku dengan mata okey. Carut. Carut. Ciba dapat carut. Mantap. Terbaik bah. Dia tak Give me bye. Baru. Mantap. Okey. Wah, baru. Mantap. Ada putih ikan tu dah jadi. Baik. Woi, jaga ni. Woi. Yendir dia. Jaga saya kena kaki. Jaga dia lompat kena kaki. Okey guys, sekarang kita tengok kita update jam berapa dah. Pukul 7. Okey, alhamdulillah masa sekarang ni dapat bonek ikan carut lah. Ikan carut bisa dapat bonek dalam 5 ekor. Betul Amin dapat pasal ekor 6 ekor. Itu ikan lain tu adalah ikan apa? Ikan kelama lah, kitang lah. So, kita nak tanya apa ni? Player-player kita. Macam mana awak? Awak boleh berapa ekor tuan? Ni kali 3 putih. 3. Tengok tu 3 kali putih. Mendatangkan mana? Akak berapa ekor akak? Saya 3. Lepas tu saya jadi tukang masak pula. Weh, ni masak apa ni kak? Saya masak bihun sup pula. Bihun sup pula. Saya masak bihun sup pula. Ni apa ni? Ayam ni? Yang ni ayam bihun sup ayam. Oh, memang terbaik ni kakak aku. Apa jangan macam-macam. Dia ni tukang masak. Kantin boleh buka masak banyak ratus-ratusan. Jom kita tengok. Lady Angler kat belakang. Oh, tengok ni. Oh, anak saya lagi santai lah kawan. Allah Akbar tu. Mantap. Adik waktu pijak udang. Dia kulit. Adik okey? Berapa ekor adik? 4. 4 ekor. Jangan cerita total. Tak boleh ada adik. Ha? Macam Okey. Jadi berapa ekor? Entahlah. Ini berapa? Baru satu dah makan pelan-pelan dulu. apa dah macam. Oh, you katam ah. Nalar ke ya. Baik cu. Tadi perempuan ni. Apa cerita ni? Jangan beritahu ke orang di sini. Ampai. Ini Bukit Merah Lake Town Resort. Rahsia. Dalam makan. Rancak. Tengok bukan dia pun semua ceria oi. Dia pun tak berhenti duk mengai oh. Tapi ikan memang dah tu. Ikan memang dah. Saya santai lah. Alhamdulillah lah. Dapatlah mood santai tu. So sekarang ni nak sampai maghrib dah. Kita santai dulu. Kita layan tengok macam mana cuaca pula apa. Dia punya lighting. Bilik air dah bilik air. Tak update pun bilik air tu. Okey. Jom. Padu. Mantap. Guys, depa dah berjam naik ke 9. Dia. Letok. Tak boh.
Besar padu. Padu guys, nak pegang takut ni. Besar. Siapa dapat ni? Abzal. Azan tak nampak buka tengok belah sini. Azan dapat Azan. Serius ah? Oh kena upah apa ni Azan? Udang. Udang hidup. Udang hidup. Saya elok guys. Baru nak makan bizu. Kilo tu. Ini ikan champion dah, ikan mas padu-padu. Paling mantap. Paling mantap. Alamak. Duit. Abang okey bang? Kalau Alamak. Alamak. Saya elok guys. Kau buat jam. 8.20 padu pakai apa udang hidup? Mantap. Padu abang. Padu abang. Tak ni Tak abang apa? Weh, jantung jatuh weh. Salah. Dia sakit sini tadi. Mak Mana pegang mancing. Duk aku nak tarik. Punyalah panjang tali ni. Salah. Mami dah takut aku fobia tadi. Hantarlah tu aku dah. Ketak. Acu tu bos sikit acu. Sekejap ah. Ikan tadi hantar. Aku dah standby sauk depan tu dia dah bang. pergi kat pancing ni juga. Weh, ketak. Cok ya aku mendengar. Hilang kan tu. Lepas sikit acu. Okey, buat ikan tu pun letak. Ni pasal apa punya pula? Dia sangkut ni. Tak apa biar pergi dah. Tak kira pak ngau biar lah. Tak apa pergi segi pak ngau. Amin. Okey guys, mari kita tengok ikan apa ni guys. Banyak. Ya pergi sana saya tak nampak. Nak kena pegang ni mesti. Siakak guys, bini gua dapat guys. Makan umpan apa ni? Makan apa? Udang hidup. Umpan udang hidup dah. Mantap. Padu-padu. Mantap. Ketak dah kena karen. Saya elok guys. Alhamdulillah ada apa? Betul lah tu. Mantap. Nak pancing mangga juga. Saya elok. Alhamdulillah. Nak pegang. Jom guys. Okey. Sedikit ucapan sebab ini ikan siakap yang pertama seumur hidup awak. Ya, ini siakap pertama, siakap liak pertama yang bawa naik. Sebelum ni pernah dapat tapi kolam punya. Ni siakap liak. So awak rasa macam mana? Tadi duk sembang dengan adik ipar pasal duk seru-seru nama dia naik. Ketak pun tak habis lagi. Ketak guys. Siakap pertama bini saya dapat guys. Padu lah guys. Alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah. Cantik balik. Padu-padu. Mantap. Yes. Okey guys, kita datang ke sangkar sebelah, kita melihat ada kehadiran tanda-tanda. Saya elok. Makan apa ni bang? udang. Makan udang. Makan udang guys. Dia ada. Pakai botol bang? Botol. Tengok bang. Padu-padu. Padu-padu mantap. Jom guys. Tu guys, ikan cencaru. Tak orang nampak lah tadi depan ni bandar renang. Begitu jinak sekali. Tapi sebelah malam dah tak mau makan. Lagu lah. Tu. Mana? Tu. Nampak? Nampak? Nanti saya zoom. Dia tak mau ambil. Tu. Jinak kan? Ini mau makan jala ni, Pokemon ni. Tak salah banget. Aku pergi perang ikan sekali. ni? Tu. Tu kan, padu-padu. Tu. Nampaklah ikan ni. Kau. Jaru. Ni. Kadang ni semua nak bagi orang kadang ni. Dia kena tebak jala sekali, dia tahu akan dah. Sudah dah. Kapur lah. Cencaru. Jom ni, daripada mantap. Dia menjalur belah dalam tu. Yang ni berada. Tidak tadi nampak macam. Ni ikan. Tapi ikan lalu lah. Buat belanak. Dia pun dalam tu. Melambok ni, slow sikit. Tu je udang. melambok. Ikan kerang. Paru-paru mantap lah ini orang.
Okay guys, selamat pagi-pagi. Assalamualaikum. Sekarang jam pukul berapa? 7.14. Okay, so kita dah mandi dah, ceria-ceria. Malam tidur lena. Kelong ni tidur lena. Sobo. Selalu aku tak tidur. Ni tidur. Memang santai. Jom kita tengok suasana pagi. Kelong yang nombor 3, nombor 4 atau ni belah sini tu. Tengok depa ni suasana depa. Tu dia tengok. Terlabu bawahnya macam bermancing ni. Kawan ada okey ya kawan? Dah. Ayam macam tu. Oh tengok masih lagi udang hidup. Syam macam mana Syam? Okey. Tengok suasana depa ni pagi. Cik Syam, saya punya Sifu. Masak air ke? Masak air Syam, buat apa Syam? Teo ke? Buat teh Syam. Teo belah sini teh kita minum air saja. Minum air saja. Dengan belah sana boleh lah makan-makan. Ya, belah sana ada masakan. Ada masakan. Ni tu minum-minum lah. Tengok. Alhamdulillah. Santai orang. Elok. Boleh main sini. Boleh main Syam. Boleh. Nampak selesa Syam. Biasa. Memang syok enjoy. Dua family syok Syam. Betul. Dua family kira ramai, satu belah lelaki, satu belah perempuan. Ya. Tak ada lah berkumpul setempat je no. Betul. Duduk talur tu. Selesa. Nak tukar baju perempuan belah sana boleh. Kan kadang-kadang dia beradik ramai, ada juga yang bukan muhrim semua, jadi selesa lah. Alhamdulillah. Bagi saya sempoi lepak sini. Kan? Yang penting pun ada ikan. Kan? Ada ikan. Bini saya pun boleh siakap. Saya pun sebenarnya malam semalam saya dapat siakap mana. Sangkut kat tali sangkap. Lupa nak beritahu. Rezeki depan mata. Alhamdulillah. So, jom kita tengok kokok ada lagi apa? Sakit-sakit baki. So, kalau tak apa ingat dalam pukul 2 tu kami keluar lah. Malam pun masuk dalam pukul 3. Sementara dia nak cuci kelong kan. Okey, jom. Pado. Mantap. Steady dah, match back dah. Okay. Bukan lubang lah. Ni bukan. Sakit jatuh pegang elok. Senangin lah. Ha. Pegang dulu, pegang elok. Senangin lah. Pegang tang mulut. Pegang tang mulut. Apa? Senangin. Senangin lah. Weh, pegang. Tegon. Jatuh. Steady Roy. Yang lain punya ni pula. Steady Roy. Ikan apa Roy? Nak tahu. Boleh masuk sini Roy. Masuk sini. Yo, masak kan. Masuk sini. Masuk sini. Ya, kan dah. Oh, jadi boleh buat video lah. Pergi sana. Acu. Jaga hang tepi sikit. Hang nak ambil video ni. Aku sawak diri aja. Mana tengok. Mantap lah. Pakai umpan mana ni? Lawik bang. Udang kopek guys. Udang kopek lah. Senangnya makan. Memang padu. Roy yang pakai. Azroy. Roy. Wakil dia bukit merah. Padu. Mantap. Memang dia buat pakai udang dah tu. Memang. Ada orang makan kat cedor tu. Duduk tengok duduk pakai kat cedor, duduk tekan. Jangan. Okey guys, pagi kita sudah lapar. Kita tengok apa yang ada. Mari kita tengok. Nasi lemak guys, nasi lemak telur goreng tu dia, padu mantap. Ini disediakan oleh Chef Linda. Memang terbayar. Kalau dia tak ada kami tak kenyang lah. Memang dia kena ada guys. Ini tukang masak saya. Ikan tak makan, kita makan. Gila pagi-pagi boleh nasi lemak weh. Tak, nasi goreng ada. Macam-macam ada. Mari kita tengok ni. Sambai dia macam mana. Tu dia sambai. Memang mantap. Aku memang padu. Dia kena macam ni. Kan? Pagi-pagi kena kelong dengan kopok. Tengok kan? Yes. Memang mantap tu. Nampak tu? Duk kruk-krak anak saya. Okey, jom. Padu-padu mantap kan? Ya. Makan mesti kena cantik. Paras. Tak ada ikan kan? Ada ikan, kita happy. Bosan santai kawan. Padu-padu mantap Jom. Jom lah. Ada benda makan ni, apa benda ni? Apollo. Tidak. Sejarah dah masuk. Saya Raja Apollo ni ya. Ya kak, tinggal ya.
Tu, ya. Tapi tak mana? Hidup tergedi-gedi guys. Saya dah dapat 5 tambah 2, 7. Alhamdulillah. Mantap. Alright. Padu mantap. Padu mantap. Jom guys, pukul ni. Hari dia aku memang minat cari puluh dah pergi apa jauh suruh. Padu mantap. Ikan jos. Wow, kakak saya dah dapat cencaru. Pakai puluh kak? Apollo. Memang padu kak. Sedap kak tarik kak? Yes, padu. Mantap, yeah. Jom kan. Guys, ada sesuatu di atas langit. Nampak? Cemburu beh. 1 2. Lagi santai kawan. Pakai bateri petrol. Betul. Test lah. Angin tak ada. Sedap apa? Cuaca elok, alhamdulillah. Nampak? Mantap. Padu. Mantap. Kelong sekap hybrid. Sungai baik. Dapat lagi guys cencaru. Faizal tolong tarik sama saya. Mantap. Cencaru lagi. Akak kadang Kakak nak bodoh sini. Padu mantap. Ya, okey guys. Kilo sebelah telah mengambil ikan apa ni? Nampak macam gasak saya gasak. Ikan apa tu bang? Bulan. Ikan apa bang? Bulan apa ni bang? Bulan Mei kan? Saya elok ni pakai teknik apa ni? Tahu lah. Betul benda hidup ni? Balin seret Atas main atas. Memang padu mantap. Padu Mantap. terbaik sekali. Jom guys. Dia ada. Kena rajin je. Dia tengok main layak. Kena rajin. Sekarang kopo 9.22. Ada nak rajin je. Ikan ada. Dia bawah ni selut. Dia bukan pasir. Dia kalau pasir tempat pasir Betul. dia beli ikan dori ya. Dori ya. Ada tempat sini yang ada kalau sebab telefon ni dia pembutik Bo tukul weh, duduk main lagi yo. Bulan duduk main weh. Ni, bulan apa tak tahu. Jadi lepas bulan Mei apa? Jun ah. Jun. Bulan Jun. Padu. Dan tu hijau. Tengok ini orang. Dia diam saja angkat ini papan. Lama papan. Ada. Papan guys. Pakai umpan bayam. Umpun guys. Baru mantap. Jom guys. Santai-santai lah kawan. Lepak-lepak family. Jom guys. Padu mantap tu. Tengok ikan bulan duk main banyak. Apa kalau bawa popper lah. Syok weh. Kena bawa agak bola lantung ni. Rugi mampus lah. Syok orang ni. Santai. Weh, itu dapat. Rai bagi Rai. Tu dapat bulan dah. Bulan. Nampak? Dia casting pakai batu hidung kecil. Tengok cara jalan. Cepat sikit bang. Jauh tak nampak, orang tak nampak ikan. Ini dia halus. Dia pakai Main. Jom kan. Dia pakai udang apa weh? Udang hidup. Tengok. Tengok lawan lah. Saya elok. Padahnya. Wow. 2 ekor dah kan? 2 ekor. Padu mantap. Saya cakap banyak bulan guys. Babu. Hidup lagi tergedi-gedi. Pandai pengai ni orang. Padu. Mantap. Sini bos. Jom guys. Ni tak payahlah ikan gelama mak ilai-ilai ni. Tengok apa dia. Tak payah. Nah, ikan duris. Padu mantap woi. Dia ada. Santai. Jom guys. Kelong sekap hybrid teluk Bayu. Sungai Bayu. Padu mantap. Ini dia guys, dapat lagi guys ikan jejaru.
Akak duduk sini kak, mana duduk sini, duduk makan tepi ni kak. Pada mantap. Tangan aku jadi caru ni. Jadi alhamdulillah. Jadi ikan, jom mengai padu-padu. Mantap. Tu caru. Ya mengai. Tengok anak saya santai lah tu orang. Okay guys, saya nak sharing sikit. Okay, saya fikir mungkin apa, sebab depa ni adik-adik saya dengan apa Syam Sifu ni, depa biasa mancing tau, sangkak lain, kelo-kelo lain, tapi ikan dapat banyak ikan duri. Tapi kat sini ada ikan, ada lagi ikan sisik, samtirong, yang berbeza lah. Tapi yang boleh saya sharing kat sini, yang kata mungkin kan apa, ikan kat sini ada satu sebab selut. Bawah ni ada selut. Lagi satu yang saya nak kongsi lah ni. Apa nak tengok ni. Apa nampak tak tu? Nampak tak? Tu. Setiap apa dia ni tak ada apa ikan-ikan siakap apa tak ada. Dia tak boleh ikan. Cuma bila ada pukat ni, anak-anak ikan ni banyak. Bila banyak anak ikan ni, yang ni dia jadi diet ikan-ikan yang duk main musim kat sini. Tu yang boleh banyak ikan, nampak tu duk menangkap lepas tu. Dia makan benda ni je. Kadang-kadang pelepok apa dekat meletup. Dia duk tangkap anak ikan sini. Tu yang membezakan antara kelong lain lah, yang saya boleh sharing lah. Kelong lain pun ada ikan juga, dia ikut rezeki lah. Cuma kita nak beritahu apa yang memungkinkan. Kat sini ni ada ikan-ikan yang kata ada ikan yang menarik lah, no? Okay, itulah nak kongsi. Jom kita nak mulai lagi. Sekarang jam kopo 10.30, lebih kurang dalam 2 jam setengah tu kami nak balik lah. Ya, ayat pun dah masuk laju dah. Kan, kami hari ni pergi mancing ayat laju. Memang nak cari ikan caru lah, bila ayat bergerak tu kan. Okay, apa nanti kita update padu-padu. Mantap. Okay guys, sekarang jam berapa? 10.44. Okay, kita ada kawan kita berjaya menaikkan ikan kerapunden perang skipper. Pakai apa dia bang? Tetik yang sama. Tetik yang sama? Makan layan dia, makan kat atas, duduk kat atas. Hui, ini kerapu bunga ni, kerapu bintik. Pandai pengai ni orang. Tangan sudah jadi ha, pagi ha. Padu-padu. Mantap. Jom ya. Dia ada. Dia memang ada. Betul ya, rezeki lah. Rezeki. Tapi masa sekarang ni alhamdulillah cuaca mendung guys. Cuaca mendung, Allah Ta'ala bagi rezeki apa? Dapat cuaca elok alhamdulillah. Dapat santai lah. Kalau tidak waktu ni saya panas dah. Tapi gaya macam ni mendung alhamdulillah. Terima kasih Allah alhamdulillah. Kita santai-santai keluarga mancing lah. Padu-padu. Mantap. Kita sharing sikit teknik yang dia guna tu tau. Dia pakai tali kecil ya. Pakai set UL lah. Ni kecil lah. Ni berapa? 500 lah. Set UL guys. Set UL. Dia menggunakan teknik macam ni je. Ni bubur pin. Betul-betul udang kecil. Yang ni kayak SP. Macam SP lah tu. Saat ni udang lah. Udang bubur. Ikan apa? Ikan bulan 2 ekor. Kerapu sekor. Senangi sekor. Kerapu sekor. Bulan 2 ekor. Teknik yang sama. Teknik yang sama. Baru boleh bercakap. Kau tak tadi dapat jenak kecil, kita tanya, dia kata tak payah habis video. Padu-padu. Wow. Dia telah berjaya menaikkan ikan cecaru. Sini video. Sini. Dua sekali. Mantap. Apollo. Dia kena masuk luar ni, kena sikit. Padu-padu bantak guys. 10.57. Kena sondok. Siap ngai, padu-padu mantap. Oh, dah belai. Ya. Dah tu. Sancai.
Oh, mantap. Anak aku berapa lama cari sejarah dia apa tak tahu. Gila weh. Agak. Terbaik kak. Berapa lama tunggu ni? Cencaru. Padu-padu. Mantap. Terbaik kak. Yes. Terjaya dek jauh. Terbaik. Gila dah sampai lama weh. Jangan. Bagilah dapat dia ikut pun. Ada yang main ada sama dengan ikan apa? Cepat kan. Oi. Tarik. Ikan ada tarik. Cecaru angkat terus. Banyaklah cecaru kat sini. Yes, cecaru. Daniel telah berjaya menaikkan cecaru lagi. Mantap. Kan banyaklah cecaru kat sini. Pasang lah. Cara kau mantap. Yes. Tak apa. Padu. Ini dek. Kenapa? Tarik macam. Tarik. Okey. Tarik. Tarik dek. Lagi dek. Oh, dapat ikan apa ni? Ikan jaru dengan ikan kita. Weh, ni anak cecaru. Mantap dek. Oh, pergi dek. Oh, mantap lah dek. Padu mantap dek. Terbaik dek. Give me five. Aduh. Cepat tampuk dia lu. Sabar. Oh, mantap. Yeay. Padu. Mantap. Yeah. Cecaru guys. Cecaru main dekat sikit. Bagilah kamera kat dalam. Agak tambah kau buat. Cecaru guys. Okey guys, kita dah nak balik lah. So, kita ada penyerahan hadiah lah untuk pemenang-pemenang lah. So, kategori apa ni? Yang ni tempat ketiga. Tempat ketiga ikan Okey, sambung tadi bateri kong. Okey, hadiah nombor 3 jatuh kepada Azroy dengan ikan Kerapu dan sebagainya. Kita tengok video. Padu. Mantap. Okey. Seterusnya hadiah yang ke berapa? Kita jatuh tempat yang kedua. Okey, nanti Zat. Hadiah yang kedua. Okey. Tempat pertama dan kedua ni memang sangat sengit. Terpaksa buka live untuk menentukan siapa pemenang dia, bukan calang-calang orang abang. Ya. Ni ikan semilang. Tu player kita. Yang ni ikan siakap di sebelah sini. Mana? Sini siakap. Okey. Yang ni siakap. So pendek kan? Siapa kan champion dah? Jangan pendek, duduk. Duduk dulu. Allah. Kalau dia ikut. Tengok. Nanti Zat. Ikan tu dua hebat. Ya, betul. Kalau nak ikut ikan berat, si semilang tu berat. Betul. Kalau nak ikut siakap tu nampak pendek sikit daripada semilang. Betul. Kalau nak ikut mahal, siapa mahal bang? Aku tak tahu. Bilang sebut. Semilang mahal. Tapi setelah diteliti kiri kanan depan belakang, segala pendapat Yang bernas. yang menang, kita akan umumkan juara terus. Jadi yang tak umum tu Nombor 2. Ya. Okey, pemenang memancing tahun 2025 dimenangi. Nanti hadiah dulu. Hadiah apa? Hadiah goba. Hadiah Golba Tome, keluaran terbaru. Tome harga RM550 dimenangi oleh Tang Danan. Pemenang dia adalah budak saja. Pemenang dia budak. Pemenang dia adalah Siapa budak? Mak Ngah. Reza. Sebab siakal liar ya. Jangan macam-macam ya. Siakal liar ya. Liar. Reza. Terima kasih ya Cu. Sama-sama. Terima kasih. Bini aku menang weh. Perempuan ya. Ya, Yang betul. penting kita orang perempuan ya. Tim perempuan. Tolong sauk. Ya betul. Acu tolong sok. Okey. Aku tengok dalam video. 2% tu banyak. Padu. Mantap. Okey, Pemenang kedua adalah Afzal. Yeay, padu. Tak. Reza.
So, kita tengok hasil-hasil kan. Hasil-hasil. Mari. Tu. Oh. Balik. Tadi kucing dia banyak tu. Nampak tu. Ikan apa ni? Berakhirlah Dan dan jaket. tahu dah siapa yang pemenang dia yang mampu. Ikan dia lebih kurang dekat dalam. Surat pun kami nak ambil. Tu, ikan bulan. Ikan selangin. Tu. Ada lagi semua kat 100. Syam, dekat 100 lebih ekor Syam. Ya, dah tu lebih. Oh, kalau timbang ni aku ingat lebih kurang dekat dalam 100 kilo ke. Tu, silo. Oh, mantap. Tu, buat hati ya. Apa tak Tolong. dekat gambar. Kelong Syakak hybrid. Sungai Bayu, Sungai Petani Kedah. Alhamdulillah. So ada rezeki, kami akan datang lagi. Saya recommend anda semua untuk datang sini. Alhamdulillah, untuk family tenang. Ni habis hari ni. Selesa. Memang padu bantal. Okey, last call dah sebut ni. Kelong Syakak hybrid padu. Alright, I'm aware of the danger. You wanna get away?